Sambung perjalanan aku mendaki Everest Base Camp Park yang ke-10. Let's go. Okey, time ni aku sudah sampai di pintu masuk Sagarmatha National Park. Lepas jalan selama 3 jam setengah dari Pading dah. Kat sini memang ramai sangat manusia, disebabkan sebelum nak masuk melepasi pintu gerbang dunia Jurassic depan tu kan, kita diwajibkan membeli tiket dengan permit di sinilah. Dan yang jaga pintu ni adalah askar-askar Nepal. Jadi kalau tak nak kena cok slam ke, pastikan beli tiket dulu sebelum masuk macam weh. Cara nak beli tiket dan permit di sini sangatlah senang, bawang goreng cok. Seorang nenek pun boleh lakukannya tau. Okey, first kali standby pasport dengan duit bersama. Lepas tu beratur di sini dengan muka yang sopan dan penuh mesra, dan tunggu sehingga giliran anda dipanggil. And harga pula entry fee dia 3,000, lepas tu permit pun 3,000, total 6,000 rupiah kena sediakan. Tengok kejap settle, sudah dapat aku satu kad metrik dengan satu kertas kuning ni. Kena simpan baik-baik dua benda lah ni sampai habis trekking, sebabnya nanti akan ada checkpoint yang akan kena lapor diri lah sepanjang trek ABC nanti. Penat. Ada tempat first untuk check in adalah di sini, pintu masuk Sagarmatha. Dalam bosan-bosan tu boleh jalan-jalan tengok, ada map besar kat sini juga weh, tunjuk banyak gunung-gunung di sini, cantik tau, macam kerja sekolah seni juga. Masa aku nak gerak time ni, aku terjumpa semula dengan member masa kat dalam jeep hari tu tau. Ini aku perkenalkan kat orang yang baju merah ni, nama dia Ajay. Yang seorang lagi kat belakang tu nama je Rahul. Start dari sini kita orang gerak sama. Lepas memang banyak lah diorang ni dah SPCD EBC aku. Tak boleh lama-lama duduk sini sebenarnya, sebab takut-takut lewat nanti sampai dekat Namche Bazaar cok. Yang perjalanan nak ke sana tu dah lah 4 jam jauh, goblok gila-gila lah. Okey, let's go lah, kita gerak sekarang untuk melihat T-Rex. Ayo. Tengok ni, baru je keluar pintu pagar tadi dah nampak pemandangan gunung yang subhanallah, Masya Allah, cantik sesangat. Ya Allah, duniamu ini, hai tenangnya jiwaku ya Allah. Hai astagfirullahalazim. Alhamdulillah, syukur cuaca pun okey, cerah, clear petang ni. Aku suka sesangat, boleh menikmati sepuas-puasnya tau. Awal-awal trek tersangatlah senang sekali, goblok. Rasa geli je puyuk ini nak turun tangga ni, easy peasy hoi. Dan trek lepas ni kebanyakannya akan lalu hutan-hutan, sungai-sungai dan gunung ganang je, tak ada dah lalu-lalu kampung-kampung macam sebelum ni tau. Bosan sangat. Jadi inilah pengembaraan yang sebenarnya aku tunggu-tunggu sejak lahir lagi. Time ni awal-awal lagi aku dah jumpa 2 jabatan gantung seperti biasalah. Kelemahan terbesar aku ni memang sangat gayut. Sumpah ya Allah, gayut sekali masa aku lalu ini. Macam wah, aku dapat rasakan kalau diberi tangga yang tinggi dan juga jabatan gantung seperti ini kan, aku akan lebih penat lalu jabatan-jabatan ni tu. Rasa macam tercabut je nyawa ni, nak jatuh je cok. Lepas tu Alhamdulillah trek dia sekarang ni memang mesra petrolan sekali cok. Landai daripada sini sampai hujung Sinun tau. Time ni aku rasa macam jalan-jalan kat taman-taman je petang-petang. Best sekali. Sampai tu dapat menikmati lagi pemandangan sekeliling ni yang sumpah ya Allah, sangatlah tenang, aman, damai, sentosa, sejahtera selamanya macam weh. Lepas tu kan dengan udara yang segar lagi, dengan bersih. Aku bila hirup tu rasa lebih sihat dan hidup kembali weh. Rasa hidup aku ni lebih bermakna. Masa ni tiba-tiba kena naik bukit yang tinggi pula macam weh, baru je nak happy goblok. Tapi aku dapat rasakan sebelum ni laluan dia belah kiri ni senang je lalu terus ke bawah kan, nampak ni kan. Tapi disebabkan tanah runtuh, terpaksa aku panjat naik ke atas. Kenapa awal sangat runtuh lah lepas aku dah lalu kan. Tapi tak apalah, panjat juga. Lepas panjat sampai